antara tanda su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang jahat. Siapa yang akan tahu dia mati su'ul khatimah? Orang tu sendiri. Macam mana orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dia tahu mati dalam keadaan su'ul khatimah? Apabila malaikat maut datang untuk jemput dia berjumpa dengan Allah, dia tak mau, dia lari dalam tubuh dia, roh dia. Roh dia berat nak keluar, roh dia kasar nak keluar, roh dia tak mau keluar daripada tubuh tu. Dia ingat dunia ni untuk tempat dia kekal selama-lamanya, sedangkan malakul maut nak bawa dia sebenarnya berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Sebab tu orang yang lagi jahat, lagi fasik, lagi munafik, lagi kafir, roh dia lagi lambat, dia nak keluar, dia lambat. Seperti merentak besi dan 1000 duri daripada daging nak tarik keluar tu, dia lambat. Dan Nabi sebut roh orang mukmin keluar daripada tubuhnya seperti air yang keluar daripada botol. Nabi sebut. Ni ayat, tuan-tuan tuang. Lama ke sat? Sat je. Tuang. Ayat dalam botol ni, ayat ni macam roh kita. Nabi kata roh mukmin seperti air yang keluar min fi siqa. Siqa tu bekas. Air yang keluar daripada sebuah bekas. Sekejap dia keluar. Kerana roh itu merindui Allah Jalla Jalaluh. Kerana roh itu merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.